Hari ni Kalbat nak share lagi satu ilmu lah. Alright, so kita ada dua pokok dekat sini. Alright, satu pokok first kali jati emas, ibarat jati emas, dan satu pokok lagi jati kampung. Okay, so apa perbezaan kedua-dua ni? Alright, kita masuk ke jati kampung dulu Okay, jati kampung, anda semua kena ingat, dia satu batang ke atas dan dia penuh dengan rimbun-rimbun kat tepi-tepi ni. Rimbun-rimbun ni pula boleh kita, dia dipotong. Bila dipotong dan dibuatnya perabot, buatnya papan ke apa ke, tak cantik. Sebab apa? Sebab penuh dengan mata-mata. Alright, tapi manakala ini jati emas ni pula, okey, rimbun-rimbun dia ke atas. Jati emas dia tak boleh nak potong sengaja tau. Sebab apa? Sebab dia ada prosedur dia nak potong dia. Okey, bila nak potong dia, dia perlu kukus pula. Dia perlu potong keliling ni dulu. Dia punya kulit-kulit ni dulu. Dan dia akan biar selama setahun. Dan umbul-umbul atas ni akan gugur sendiri. Daun-daun atas ni akan gugur sendiri. Alright, manakala ini pula, dia tak perlu prosedur apa-apa pun. Dia tebang, hidup-hidup, tertumbang macam tu saja. So lagi satu yang bestnya, yang paling best sekali. Sebab apa? Apabila jati emas ni, jati kampung ni dipotong, kandungan air dia masih ada 70%. Manakala yang jati kampung ni pula, bila kita potong dia, tinggal 25% saja airnya. Dapat sesuatu tak? Kalbat share ilmu.